Masa event tu berlangsung, syarikat dapati bahawa Yap Tee Kwong telah melanggar beberapa polisi syarikat. Antaranya, dia didapati minum alkohol masa program tu berlangsung dan Yap Tee Kwong akhirnya diberhentikan kerja. Di mahkamah perusahaan, Yap Tee Kwong mencabar penamatan kerja tersebut dan mengemukakan penjelasan bahawa program ini hanyalah majlis yang informal dan diadakan pada hujung minggu, iaitu personal time. Jadi, ia tidak patut dikira sebagai event bank atau acara rasmi syarikat. Mahkamah meneliti kontrak antara Majestic Hotel dan bank dan invoice hotel. So, mahkamah mendapati bahawa program tersebut dikira sebagai sebuah acara syarikat kerana invoice yang dikeluarkan adalah di atas nama bank dan ditaja secara rasmi oleh vendor corporate mereka. Oleh itu, alasan bahawa ia adalah waktu peribadi kerana diadakan pada hujung minggu tak dapat diterima oleh mahkamah.